Untuk pemakluman, kita mengadakan sidang media pada hari ini bagi mengumumkan bahawa Akta Pekerja Gig 2025 iaitu Akta 872 akan mula dikuatkuasakan bermula 31 Mac 2026 iaitu hari ini. Kita berada di sini adalah hasil daripada usaha bersama pelbagai pihak termasuk Persatuan Pekerja Gig yang mewakili sektor gig, Kesatuan Sekerja, ahli akademik serta rakan-rakan media juga. Akta ini hadir pada saat landscape pekerjaan sedang berubah sebagai tanda komitmen kita untuk membela nasib dan masa depan mereka yang selama ini menjadi tulang belakang ekonomi digital negara. Malaysia telah mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh selepas mengadakan kajian memahami amalan global daripada negara-negara seperti Amerika Syarikat, Singapura dan India. Sebelum ni kita memperkenalkan kerangka perundangan khusus bagi melindungi pekerja gig secara komprehensif. Dengan penguatkuasaan Akta 872 ini, dianggarkan lebih 1.64 juta individu yang terlibat dalam ekonomi gig di Malaysia. Ini data daripada MDEC. Bakal mendapat manfaat melalui perlindungan hak pekerja, keterusan perjanjian, mekanisme penyelesaian pertikaian yang jelas serta perlindungan keselamatan sosial. Ini mencerminkan komitmen kerajaan Madani untuk memastikan kemajuan ekonomi digital bergerak seiring dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjadikan Malaysia model rujukan bagi pembangunan ekosistem ekonomi gig yang lebih adil, inklusif dan mampang di rantau ini. Untuk pemakluman, kita mengadakan sidang media pada hari ini bagi mengumumkan bahawa Akta Pekerja Gig 2025 iaitu Akta 872 akan mula dikuatkuasakan bermula 31 Mac